Okay, hi guys. Saya Gary daripada GCI Motor. Hari ini kita ada sebuah Honda ST 1300 Pan European yang baru masuk. CC 1261cc. Motor ni 2012, register 2016. Motor ni boleh kata memang tip-top condition. Owner memang jaga sangat-sangat cun. Dia punya engine semua berbesar lagi. Susah nak dapat condition macam ni guys. Kalau tak percaya, tengok dekat depan-depan. Boleh datang tengok motor ni. Alright. Tahun 2012, register 2016. Dengan harga jualan kita nak offer 48,800 siap potong nama. Dengan kita bagi warranty setahun. Kita free warranty promotion bagi warranty setahun guys. Alright. So kalau loan minimum deposit 100, bulanan 800 lebih selama 7 tahun. Itu kalau credit loan. Kalau nak cash pun boleh, setengah jam boleh keluar motor. Kalau nak loan ataupun nak cash ataupun korang ada credit card, limit korang credit card cukup, boleh swipe guna credit card. Lepas tu kita buat easy payment installment. Alright. So zero interest installment, kita installment dengan bank. Itu term and condition lah, boleh PM kita. So urusan semua boleh buy online saja pun tak ada masalah. Kalau jauh tak boleh datang, termasuk Sabah Sarawak, kita pun ramai customer. Kalau tak boleh turun ke sini, tak ada masalah. By WhatsApp saja, motor nanti hantar sampai depan rumah guys. Alright, jom kita masuk ke tajuk motor, kita tengok motor. First kali, windshield depan tu original lah. Windshield ni dia boleh naik turun. Nanti dia pakai electronic, boleh naik turun. So warna asap memang warna hitam. Okay, ini side mirror ni dia dah buat warna yang orang kata metallic yang special, yang grey metallic yang special lah. Kemudian lampu depan pun semua perfect lagi, korang tengok. Alright, so pakai Nissin punya kaliper. This brake kiri kanan, Nissin kaliper kiri kanan. Lepas tu korang tengok tayar depan dia pakai 120 70 18 inch ya. So tayar Bridgestone Metallic ada 85% lagi. Tayar banyak lagi. Okey. Bridgestone Metallic Sport Touring T32 punya tayar. Okey, korang tengok disc ni. Memang dia jaga betul-betul guys. Disc ni semua memang berkilau lagi. Okey. Dengan usia dia dengan tahun ni, lapak condition macam ni memang sangat perfect guys. Lepas tu korang tengok tepi. Engine ni V4 maksudnya sebelah ni 2 silinder, sebelah tu 2 silinder. Dia V4, total 4 silinder, V4 engine. CC 1261cc, boleh menghasilkan horsepower 118 horsepower. Lepas tu top speed dalam 230 estimate. Kemudian korang tengok dia punya engine kalau korang tengok depan nampak lah, dalam engine semua bersih lagi guys. Memang bersih gila. Alright, tank dia 29 liter. 29 liter, so boleh pergi jauh lah. Lepas tu ini seat dia 790mm. So tak tinggi lah, memang rendah. Siap dengan original punya Cyborg Honda. Alright, tayar belakang pun sama. Tayar belakang pun banyak lagi. Tayar belakang dia pun sama, pakai size 170 60 17. Tayar belakang pun pakai brand Bridgestone Metallic Sport Touring T32. Belakang T33A punya tayar. Pun masih ada around 80%. Okay, twin exhaust korang tengok. Okay, kiri kanan exhaust. Memang bersih lagi. Owner ni memang selalu jaga motor macam jaga vibe. Memang cun. Okay, adjustable suspension belakang. Kemudian kita tengok pada sebelah ni. Ni ada tempat letak botol. Motor Wolf punya tempat untuk boleh ikat phone holder. Lepas tu korang tengok cat original. Stiker semua ada lagi. Berkilat lagi warna dia. Okay, ini windshield boleh naik turun. Okay, ni tengok. Windshield boleh naik turun, electronic punya. Masih berfungsi lagi. Okay, horn, signal macam biasa lah. Ada double signal. Lepas tu clutch pun pakai clutch pump. Korang tengok, berkilat lagi guys. Okay, brake pun sama. Mileage berapa guys? Mileage 43,000 km. Okay, 43,000 km dia punya mileage. Ini ada temperature air, jam. Atas tu ada petrol punya indicator lah. Okay, ni semin ada, nampak ada ABS. Alright, lepas tu ini adjust untuk you punya lampu. Nak tinggikan nak rendah boleh adjust kat sini. Ini boleh setting jam, trip boleh tengok kat sini. Okay, last kita payung kat korang sound dia. Okay, engine memang sangat lembut lagi. Dah start macam tak start je. Memang lembut gila guys. Alright. Okay, ini untuk touring memang sedap guys. Kalau minat motor ni boleh rujuk kita. Tahun 2012, register 2016. Honda ST 1300. Ini dia panggil Pan European. Okay, dengan harga jualan kita nak offer 48,800. Kita bagi FOC, bagi promotion warranty setahun. Alright. So kalau minat boleh PM kita. Nak cash boleh, nak loan boleh. Minimum deposit 100. Kalau tinggal daripada jauh tak ada masalah. Kita online deal
boleh hantar perhantaran, tak ada isu, kita tolong uruskan. See you guys next video. Tolong like, tolong comment, share. Bye.